pengorbanan petugas kesihatan Hospital Greek yang menjadi lokasi pertama mangsa kemalangan UPSI dihantar mendapat penghargaan pelbagai pihak. Laporannya bersama wakil kami di Perak, Salmi Ahmad. Kemalangan yang menyayat hati itu bukan sahaja meruntun emosi masyarakat, malah mereka yang bertugas di Hospital Greek ini merupakan hospital daerah dengan fasiliti terhad namun berjaya mengurus 29 mangsa yang cedera termasuk melakukan bedah siasat. Ada di antara mereka yang tidak bertugas namun bergegas apabila mesej kecemasan diterima seawal jam 3 pagi. Masa tu berada di rumah dan mendapat panggilan yang mengatakan ada nahas bas tersebut lah. So perasaan tu bercampur bau lah dengan kondisi dan total yang diberikan jenazah yang akan tiba ke forensik. Tidak panik, namun sebagai manusia perasaan hiba dan sedih muncul tak kala melihat keluarga dan waris yang mula tiba. Apa yang kita rasakan terharu, kita rasakan macam tersentuh adalah bila kita semak di pendaftaran nama anak dia tu tak ada berada di situ. Okey. Jadi kita terpaksa syorkan dia berhubung dengan pihak polis ataupun pihak forensik lah. Semangat luar biasa itu termasuk petugas dari Hospital Raja Permaisuri Bainun, Hospital Baling dan Hospital Taiping mendapat penghargaan daripada Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahadar Abdul Wahab. Saya mendapat kerjasama yang penuh daripada semualah, terutamanya daripada staf Hospital Greek dan daripada agensi-agensi yang berkaitan lah, yang berdekatan dengan Hospital Greek dan juga hospital-hospital yang berdekatan. Memang dapat kerjasama yang bagus lah. Kurang dari sebulan, 18 anggota FRU terlibat nahas. Kini 48 orang mangsa melibatkan pelajar UPSI dalam kemalangan tragis yang mengorbankan 15 nyawa. Setiap tragedi ada mereka yang tidak minta disanjung namun tetap berjuang seikhlasnya. Terima kasih buat semua petugas kesihatan kerana menjadi sinar di saat negara dilanda kegelapan. Salmi Ahmad, TV3.